Berkenaan dengan isu cuci surau, mesti dibalas dengan cuci tokong ataupun kuil. Kalau kerana itulah diorang datang untuk mencuci surau kita, supaya kita membalas balik dengan cuci kuil tokong mereka, itu tak boleh. Kerana bila kita cuci tokong mereka, itu adalah tempat ibadat, yang mana tempat ibadat tu ada bahala dan sebagainya. Kita pula nak tolong pergi cuci, saya rasa tak boleh, kan? Kemudian ada pula satu ustaz yang saya tengok tadi, ustaz apa pun saya tak ingat, dia mengatakan yang mana kita boleh menolong atas dasar kemanusiaan, atas dasar keselamatan, atas dasar sebab banjir dan sebagainya. Kita boleh menolong orang yang bukan seagama dengan kita. Kalau rumah mereka tu berlaku banjir dan sebagainya, kita wajib tolong. Tetapi ini melibatkan tempat ibadat, yang mana kita ni orang Islam tidak boleh menjalankan aktiviti yang seperti itu, kerana ini adalah tempat ibadat. Kalau mereka nak cuci tempat mereka, kita bagi bajet tak apa, cucilah, kan? Sebab kita tak boleh bersubhat dengan begitu, kerana Islam kita dah mengajar kita lakum dinukum waliyadin. Kita menghormati agama orang, orang menghormati agama kita. Tapi kita maknanya jangan sampai kita ni taksub pergi pula mencuci tempat berhala ibadat dia. Kita tak boleh menerima macam tu. Bukan kita nak tentang dia. Kalau dia datang ke sini semata-mata untuk balasan ke sana, kita pun tak jemput dia datang ke tempat kita. Yang datang ke tempat kita nak sanggup nak cuci sebabkan dia berminat dan sebagainya. Tapi kalau untuk balasan kita balas balik begitu, tak boleh. Tapi Islam cuma memberitahu yang tempat ibadat ni kita tak boleh campur adukkan dengan aktiviti sosial kita. Yang mana Islam juga menyuruh kita menolong orang bukan Islam yang menghadapi masalah banjir dan sebagainya, rumah rosak, kita wajib tolong dia. Tapi tempat ibadat ni terpulang, sebab tempat ibadat ni bagi kita berpegang pada satu ibadat, pada Allah. Dan kita takkan tunjukkan perkara-perkara kononnya kita ni seorang insan yang baik, yang prihatin sangat, sampai seolah-olah macam kita menduakan Tuhan kita. Ada tempat ibadat yang kita patut jaga, ada tempat ibadat yang bukan ibadat agama Islam, yang mana ada bahala pun kita bela juga dan sebagainya. Bagaimana menunjukkan kita ni bersatu dalam agama. Bagi saya satu je, agama Islam ni adalah satu. Agama lain ni adalah yang dianuti oleh orang yang bukan Islam, tidak akan diterima Allah di akhirat besok. Kena faham tu. Jadi kita perjuangkan yang sebaik-baiknya agama Islam, agama Allah, untuk kita mendapat perhatian dan redha dan rahmat daripada Allah. Bukan memperdua-duakan agama, seolah-olah agama ni pun kita tolong, agama ni pun ada kepentingan untuk kita. Kononnya untuk masyarakat majmuk, akhirnya kita terpesong dari segi akidah. Assalamualaikum.